FAM didenda, pemain warisan kita digantung. Siapakah pengadu? Siapa yang nak sabotaj? Vietnam, Indonesia, atau siapa yang berada di New York? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang masih lagi sudi bersama dengan channel aku ni. Aku cakap terima kasih banyak-banyak. Yang mana baru, bantu aku untuk tekan butang subscribe, tekan butang like, share dan juga komen di bawah. Okey, semalam Arena Bola Sepak Malaysia digemparkan dengan satu berita di mana Induk Bola Sepak Antarabangsa itu FIFA telah mengenakan denda kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berkenaan dengan pemalsuan dokumen 7 pemain warisan yang baru saja kita terima beberapa bulan lepas. Jadi ini satu berita yang sangat menggemparkan. Jadi bagaimana ianya berlaku? Jadi kita kongsikan kronologi sebenarnya apa yang berlaku. Tapi sebelum tu, seperti mana yang korang tengok, ada baju retro yang aku pakai ni. Yang mana berminat untuk dapatkan baju retro ni, ini adalah baju retro keluaran AUS, satu jenama anak tempatan. Ada banyak jersey ataupun colour design retro yang semuanya menarik. Warna kuning ada, warna hitam ada, warna biru ada, yang ni warna putih, short sleeve dan ada juga long sleeve. Siap boleh letak name set sendiri. Bukan saja letak name set, boleh juga request name set Arabic. Jadi siapa yang berminat untuk dapatkan jersey ni, korang boleh tengok dekat link di description ataupun korang boleh ke TikTok Ikhwan Muslim. Okay, baik, kronologi sebenarnya tentang isu ni ialah apabila kita tahu revolusi Harimau Malaya ni baru saja bermula tak sampai setahun dengan kemasukan beberapa pemain warisan, iaitu 7 pemain warisan yang datang dalam masa yang sama seperti Hector Hever, John Irazabal, Joe Figueiredo, Gabriel Palmeiro, Rodrigo Holgado, Emmanuel Machuca dan juga Facundo Garces. Jadi isu ni sebenarnya terjadi selepas perlawanan Malaysia menentang Vietnam. Apabila kita telah menang 4-0 menentang Vietnam dan ada laporan ataupun ada bantahan daripada individu yang tak pasti siapa telah mengadu tentang yang pemain warisan kita adalah pemain warisan yang tidak sah, bukan pemain yang betul-betul berdarah warisan Malaysia. Jadi apabila laporan itu berlaku dan FIFA pun sebelum mengenakan hukuman, mesti FIFA pun dah dapat beberapa bukti daripada si pengadu lah. Jadi dan dari situlah mungkin ada keraguan di pihak FIFA tentang kesahihan ataupun legitnya dokumen-dokumen pemain warisan kita dan dikenakan denda 1.8 juta ringgit kepada FAM dan juga RM11,000 kepada 7 pemain yang disebutkan tadi. Bukan setakat 7 pemain tu didenda dengan wang tunai dan juga tidak dapat beraksi dalam mana-mana aktiviti bola sepak selama 12 bulan, iaitu 1 tahun. Itu sangat menyedihkan lah. Sangat berat lah untuk pemain-pemain, terutamanya kita tahu yang sekarang Garces memang tengah on peak dekat La Liga, bukan calon-calon punya liga. Emmanuel Machuca pun tengah on form, Figueiredo pun memang tengah konsisten dengan gol-golnya, Irazabal dan semualah player-player warisan kita ni semua dalam keadaan yang baik, momentumnya baik. Jadi apabila terima hukuman sebegini, sebenarnya sangat berat lah pada pemain tu. Itu kepada pemain lah. Walau bagaimanapun, FIFA telah memberi ruang kepada FAM untuk membuat rayuan selama 10 hari. Dan kita tahu selepas statement ni dikeluarkan, pada malam tu juga FIFA pun ada buat statement untuk membuat rayuan. Dari isu ni sebenarnya banyak spekulasi yang berlaku dan boleh tengok sebelum ni ada dekat Twitter, dekat laman X, wartawan Zulhaz Mizan Azam pun ada sebut tentang ada sabotaj dari individu luar kepada revolusi Harimau Malaya. Jadi sabotaj ni macam-macam lah kita boleh buat. Ada yang mengadu daripada orang yang tidak suka dengan kebangkitan Harimau Malaya. Jadi macam-macam lah. Ada kata Vietnam sendiri dan ada juga pegawai FIFA daripada Vietnam yang berada dalam induk FIFA menjadi salah satu sebab kepada pergantungan ataupun denda ni. Dan ada juga membuat spekulasi yang sebelum ni Presiden Indonesia Prabowo Erick Thohir baru je berada di New York bersama dengan Presiden FIFA. Jadi macam-macam spekulasi lah. Sebenarnya itu bukan benda utama yang sebenarnya kita perlu fikirkan, tapi sebenarnya ia menjadi tamparan yang hebat untuk FAM dan membuka mata FAM yang sebenarnya maklumat ataupun ketelusan ataupun transparency
FAM tentang susu galu pemeriksaan ni perlu diberi tahu ataupun diberi makluman kepada semua fans supaya fans pun mempercayai FAM dan juga bukti untuk yang kita ni telah mendapatkan pemeriksaan yang sah, bukan menggunakan dokumen yang palsu. Jadi sekarang FAM perlu lebih telus tentang susu galu pemain ni lah. Jadi kita ni sebagai fans sebenarnya rasa kecewa juga kalau benda ni betul-betul berlaku. Benda ni adalah kesilapan daripada pihak FAM. Memang sebagai fans nak kata marah tu tak adalah, lebih kepada kecewa lah kalau benda ni berlaku. Tapi ada beberapa statement daripada Menteri KDN sendiri mengatakan yang proses naturalisasi, proses kewarganegaraan di Malaysia ni sangat dijalankan secara detail. Maknanya proses untuk mendapatkan kewarganegaraan kepada 3 pemeriksaan ni telah diteliti oleh Jabatan Pendaftaran Negara dengan sangat teliti. Jadi dekat sini kita mempercayailah apa yang telah disampaikan oleh Menteri KDN, dan kita haraplah FAM dapat keluarkan ataupun beri bukti bahawasanya status pemeriksaan kita adalah sah. Sebabnya kesan dengan denda ni sebenarnya sangat besar, bukan sekadar untuk pemain pasukan Harimau Malaya. Sebenarnya kepercayaan penyokong dan juga aktiviti bola sepak di Malaysia ni memang akan terjejas. Seperti mana yang kita tengok sebelum-sebelum ni, Indonesia pernah berlaku, Timor Leste pun pernah berlaku. Apabila denda, memang aktiviti bola sepak terjejas dan mungkin akan menjejaskan juga minat orang kita, orang Malaysia terhadap bola sepak tempatan. Jadi diharapkan sangatlah supaya rayuan daripada pihak FAM ni akan dilaksanakan dengan sepantas yang mungkin. Dan baru je beberapa minit lepas masa aku rekod video ni, ada statement story daripada Khairuddin Omar. Khairuddin Omar ni penolong jurulatih Malaysia sekarang, dan katanya akan ada berita baik lah. Jadi mengharapkan seluruh rakyat Malaysia jangan cepat untuk melenting, sabar, kita tengoklah macam mana prosesnya, apa keputusannya. Sebab kata, kalau kita tengok story Khairuddin, kata akan ada benda baik lah untuk kita. Dan harapnya laporan ataupun report daripada individu tu adalah salah. Sebab kita ni, Malaysia sekarang telah menjadi perhatian dunia lah. Tak kira mana-mana negara sekalipun, memang tengah menjadi perhatian seluruh dunia, terutamanya kepada penyokong-penyokong kelab pemain warisan kita lah. Contoh macam Alaves, Facundo Garcias ni memang tengah key player. Bila jadi macam ni, game menentang Mallorca, Garcias tak boleh main. Sama juga dengan Gabriel Palmeiro, kelabnya pun telah tidak membenarkan untuk Palmeiro beraksi ataupun mengikuti aktiviti kelab. Jadi kita harapkan keputusan ataupun berita yang baik untuk kita, dan harap individu-individu, kalau betul lah ada individu sabotaj, kita harapkan apa yang diorang sangkakan itu salah dan kita kena berani kerana kita benar. Jadi kalau keputusan itu tidak berubah, akan memberi kesan yang besar lah kepada sport Harimau Malaya dan juga bola sepak Malaysia itu sendiri. Jadi mari sama-sama kita tunggu dan harapkan perkara yang baik untuk bola sepak Malaysia. Baik, seperti mana yang aku sebut tadi, siapa yang berminat untuk dapatkan jersey retro keluarkan Aus ni, korang boleh tengoklah pelbagai design-design ataupun jersey-jersey yang menarik, terutamanya jersey retro, lengan pendek ada, lengan panjang ada. Boleh buat M60 kalau korang berminat. Macam aku sebut tadi, korang boleh tengok dekat description di bawah ataupun ke TikTok Ikhwan Muslim. Jadi itu saja, kita harapkan bola sepak Malaysia dapat kembali pulih, nama Malaysia pun dapat dipulihkan, maruah dapat dipulihkan. Dan apa pendapat korang tentang isu ni, korang boleh komen di bawah. Jadi thanks for watching. Assalamualaikum.